Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan. Hari ni 4 hari bulan 5, hari Rabu. Saya nak tengok itik saya ni ada bertelur ke tak ada. Sebab dah lama tak bertelur itik saya ni. Mungkin dalam sebulan lebih. Mari kita tengok. Oh, ada tuan-tuan. Alhamdulillah. Sini ada 2. Ini ada 1. Ada 3 biji. Alhamdulillah. Dah lama dah itik saya ni merajuk agaknya. Tak bertelur sampai sebulan lebih. Hari ni pula baru dia bertelur. Apa masalahnya saya pun tak tahu. Alhamdulillah. Dah lama dah tak buat telur masin. Kali ni dah bertelur balik. Bolehlah kumpul-kumpul kita buat telur masin. Oh, alhamdulillah. Okeylah tuan-tuan. Sekadar ini saja video kali ni. Okey. Assalamualaikum. Terbaik.